Well, Croatia, he will start Barmy there from Malaysia. He started really, really well. Well, here's Barmy indeed, who does take that victory, 10.09 seconds. And look at the reaction on his face. And indeed, his national under-20 record for Barmy there, 10.09 seconds. Okey, jom kita kira. Okey, jom kita kira sama-sama. Ni application of differentiation in real life. Mengikut topik ialah basic differentiation. Okey, apa velocity-nya? Jarak iaitu 100 meter, manakala masa adalah 10.09 saat. Okey, masuk ke problem solving. Daripada maklumat yang kita telah ada, iaitu distance 100 meter, time ialah 10.09 saat. Okay, first ni ialah information yang diberi. Bagi distance and time, equation asal ialah S sama dengan UT tambah 1/2 AT square. Since initial velocity kita kosong, since dia start tu kosong, which means U sama dengan kosong, dia akan jadi S sama dengan 1/2 AT square. Kalau kita substitute information yang diberi ke dalam formula, akan jadi 100 sama dengan 1/2 A darab dengan time tadi. Akan dapat jawapan A sama dengan 1.962 meter per second square. Dan sekarang ni kita nak masuk ke bahagian differentiation. Oleh itu, S dalam kurungan T tells us how far the runner has moved at any time. Equation ni boleh tolong kita untuk membuat kiraan untuk differentiation. So equation yang telah dibuat ialah ST sama dengan 1/2 dalam kurungan 1.962 T square. Akan dapat jawapan 0.982 T square. Okey, untuk first derivative iaitu velocity, kita akan menggunakan formula VT sama dengan ds per dt. Okey, cara kiranya adalah ds per dt sama dengan d per dt dan differentiatekan dalam bracket iaitu 0.982 T kuasa 2. Differentiate macam biasa iaitu 2 bawa ke depan dan kuasa tolak 1. Jadi dalam bracket 2 0.982 T kuasa 2 tolak 1. Dan kita akan dapat jawapan 1.964 T. Seterusnya adalah second derivative iaitu acceleration. Kita menggunakan rumus A kurungan T sama dengan d2s per dt 2. Ini adalah second differentiate daripada first differentiate. Kita masukkan d2s per dt 2 sama dengan d per dt kurungan 1.964 T. Lepas tu kita differentiatekan dia 1 darab dengan 1.962 T kuasa 1 tolak 1 sama dengan 1.964 ms kuasa 2. Okay, for the summary, equation asal adalah 0.982 T kuasa 2. Velocity sama dengan 1.964 T. Manakala acceleration adalah 1.962 meter per saat kuasa 2. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.